perjuangan kemerdekaan, yaitu Ibrahim Yaakob yang bermustautin di Indonesia, tetapi digunakan oleh mereka mencanangkan ini hubungan PAS dengan komunis. Itu fitnah mereka. Karena PAS kalah satu ni pun tak dapat di Kedah, satu kursi pun tak dapat. Tapi nasib baik kita sempat counter, kemudiannya kita menang di Terengganu dan kita menang di Kelantan. Maka fikir matilah PAS, habis. Tapi tidak, PAS makin subuh, makin subuh, makin subuh. Alhamdulillah. Sampai kepada tahun 77, mereka menggunakan kesempatan krisis PAS di Kelantan untuk membunuh, menghancurkan PAS di Kelantan, mengusir PAS, menyingkir PAS daripada Barisan Nasional. Dalam jangkaan mereka, PAS akan mati bila PAS dikeluarkan daripada Barisan Nasional. Maka dia tidak, pertama hal dia tidak pentingkan perpaduan. Kalau dia pentingkan perpaduan krisis Kelantan, kenapa dia tidak berunding dengan Datuk Asri pada waktu? Kenapa dia tidak mau mengadakan perundingan dengan pemimpin PAS, tapi dia pergi berunding dengan kumpulan haram di Kota Baru? Dia bukan orang yang membela perpaduan, tapi dia menggunakan kesempatan untuk mengukuhkan kedudukan dia dalam UMNO dan mengukuhkan UMNO semata-mata. Itu tujuannya. Dia bukan pentingkan perpaduan. Kalau dia pentingkan perpaduan, Datuk Tun Razak dengan Datuk Asri telah berusaha untuk meletakkan PAS bersama dengan UMNO dalam sebuah kerajaan. Tapi mereka berusaha untuk menyingkirkan PAS. Menjadi kesempatan bagaimana nak menyingkirkan PAS, bagaimana nak membunuh PAS. Tapi alhamdulillah, dengan tersingkirnya PAS daripada Barisan Nasional, rakyat kembali kepada PAS. Sedikit demi sedikit umat Islam kembali menyokong PAS. Orang bukan Islam pun sudah hilang perasaan curiga mereka kepada PAS, perasaan takut mereka kepada PAS, sehingga mereka boleh menyokong PAS, mereka boleh mengadakan kerjasama dengan PAS dalam pilihan yang lalu. Ini yang sangat mereka benci. Mereka coba nak memecah belahkan hubungan dalam BA, dalam Barisan Alternatif. Mereka coba menggunakan isu ini untuk memburukkan PAS, bagi membolehkan perpecahan berlaku di dalam Barisan Alternatif. Karena agenda untuk memecah belahkan hubungan parti-parti dalam Barisan Alternatif dibuat sebelum pilihan umum yang lalu. Kita masih ingat arahan bekas Jaksa Agung UMNO pada semua bahagian-bahagian UMNO, semua pergerakan-pergerakan UMNO supaya melakukan apa saja bagi membolehkan gagalnya Pakatan Barisan Pembangkang. Sekarang alhamdulillah kita telah berjaya membentuk pakatan ini, persepahaman ini, kerjasama ini. Mereka tidak akan putus-putus untuk merancang sesuatu, menggunakan segala macam helah dan tipu daya, termasuk menggunakan peristiwa Saud yang berlaku itu untuk memecah belahkan kita, untuk menimbulkan ketakutan orang-orang bukan Islam kepada PAS. Hari itu dia kata pembunuhan yang dibuat oleh kumpulan Mu'unah ini ialah ada kaitan dengan anti orang bukan Islam. Tetapi sehari dua yang lepas, Ketua Polis Negara mengatakan pembunuhan itu tidak ada hubungan dengan sikap anti-Islam, anti bukan Islam, tak ada hubungan. Kenapa? Kenapa pemimpin politik cakap lain, pemimpin profesional cakap lain? Kenapa? Agenda mereka adalah untuk melemahkan PAS, untuk menarik balik rakyat yang menyokong PAS, menyokong UMNO. Saya tidak fikir insya-Allah rakyat akan kembali menyokong. Rakyat insya-Allah tidak akan kembali menyokong Barisan Nasional UMNO. Apabila rakyat telah menemui kebenaran, mereka tidak akan meninggalkan kebenaran itu. Inilah harapan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengingatkan pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional, jangan sekali-kali nak menambah kezaliman kamu, nak menambah dosa kamu dengan coba nak melibatkan PAS dengan peristiwa yang malang itu, dan dengan coba nak mengambil tindakan-tindakan zalim kepada PAS yang didukung oleh berbagai lapisan masyarakat Islam dan umat Islam dalam negara kita. Kalau mereka terus juga niat mereka itu, kita akan berdoa kepada Allah, kita akan mengadu kepada Allah, kita akan sebut nama mereka sawang-sawang dalam qunut nazilah kita, insyaAllah. Karena Rasulullah SAW pernah membaca qunut nazilah dalam sembahyang, dalam salatnya, menyebut tiap-tiap orang nama-nama yang bertanggung jawab melakukan kezaliman ke atas sahabat-sahabatnya dalam peristiwa Bir Mu'unah. Peristiwa yang bernama peristiwa Bir Mu'unah, pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan di sebuah perigi,
sebuah perkampungan orang-orang Arab jahiliyah, ke atas hampir 40, di sekitar 40 orang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang bernama Bi'ru Mu'aunah. Jangan pula dikaitkan dengan pertubuhan Mu'aunah pula. Ini nama yang tertera dalam sejarah. Dan Rasulullah mendengar peristiwa itu, Rasulullah berdoa dan qunut nazilah yang menyebut nama-nama mereka, mengadu kepada Allah. InsyaAllah kalau mereka lakukan juga niat jahat mereka, kita akan sebut nama-nama mereka seorang-seorang dalam doa nazilah. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran dan untuk bertindak kepada mereka yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahaja ucapan yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian yang sudi melapangkan masa yang sangat berharga untuk kita mendengar pendirian parti kita, mendengar pendirian jamaah kita. Kita memang menentang segala bentuk kekerasan, kita memang menolak segala bentuk kekerasan, kekejaman, paksaan, tapi jangan mereka coba untuk mengaitkan peristiwa itu dengan parti kita yang tidak pernah mendukung sebarang bentuk kekerasan dan kekejaman dan kezaliman. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd.